Dengar-dengar ni yang paling special kat Ramadan ni Ya betul, paling special iaitu set talam seafood 13 kilo. Oh, baik. Berat. 13 kilo. Letak dulu. Letak dulu Oh, sebaik bang. Cuba teka, berapa orang boleh makan? Berapa orang boleh makan ni? 15 ke 20 orang boleh makan tau. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Okey, yang pertama sekali kita bagi fish fillet. Kita ada sotong goreng, lepas tu kita ada ikan goreng, ketam 1, 2, 3, 4 ketam. Kita ada ikan grill, udang grill. Lepas tu kita ada udang kuih tepung. Okey, untuk nasi boleh pilih. Kapsa, boleh pilih mendi, boleh pilih biryani, nasi putih. Ini nama dia. Seafood soup. Oh, Seafood. Alright, selain pada menu ni kan. Betul. Kita ada menu apa lagi? Kita ada, nak tahu menu apa lagi ada? Jom kita masuk dalam. Alright, Pik. Ya. Selain daripada talam yang besar gedabak tadi kan. Okey. Ni apa pula ni? Okey, inilah set untuk diorang makan. Nama set dia Nur Al-Iftar. Diorang makan. Pertama sekali nampak tak set nasi ni? Kita ada dia bagi ayam pistol dan juga kambing serta dengan dia punya sambal-sambal dia lah. Untuk nasi, boleh pilih tau. Sama ada nak kapsa ataupun nasi mendi, nasi biryani ataupun nasi putih. Okey, kemudian kita akan bagi 2 sup. Yang putih ni adalah cream chicken soup. Okey, sup yang kedua, kita bagi lentil chicken soup. Ada yang paling special aku tengok kat situ. Okey, Kita tengok kunafah tu sikit. tak sabar nak kunafa. Dan yang ketiga, kita bagi dessert satu. Kunafa dengan aiskrim. Selain daripada kunafa, kita ada bagi ni, buah ni nampak ni. Barulah hidup sihat. Oh, buah fresh Buah apple terbikai ada, kurma sekali kita bagi. Okey, untuk air yang pertama sekali kita bagi lemon mint juice. Yang kedua kita bagi watermelon juice. Air terbikai. Nampak pekat watermelon Nampak tu. pekat. Memang tambah gula punya. Alright, Pik. Yang ni banyak-banyak ni apa pula ni? Okey, yang ni set untuk 4 orang makan. Oh, ni 4 orang pula. 4 orang makan. Banyak. Dia punya perbezaan dia, okey, ayam kita bagi separuh. Oh. Lepas tu kita ada bagi kambing grill. Lepas tu ada kebab ayam, kebab daging. Ni cheese stout. Cheese stout nama dia. Okey, lepas tu dia punya perbezaan dia, kunafa kita bagi 2. Alright, dah dapat Sup double. kita bagi 4. Okey, kemudian kita bagi air 1 jug. Oh, ni main jug air jug. Tapi air boleh pilih sama ada nak ais lemon tea ataupun sirap bandung. Okey, yang mana datang 4 orang tu bolehlah order set ni. Karam Al-Iftar. 4 orang boleh makan. Semua puas hati lah. Ya, semua puas hati. Nak cari makanan-makanan yang sedap tadi kat mana? Okey, senang je. Korang semua boleh West Laziz Restaurant dekat Bukit Bintang. West confirm sampai Ya, confirm sampai. Kita buka daripada, kalau hari biasa kita buka daripada 1:30 petang sehingga pukul 2 pagi. Kalau weekend sampai 3 pagi. Tapi Ramadan kita buka lambat sikit lah. Kita buka daripada 3 petang sampai 2 pagi. Awal terima kasih. Baik. Jom berbuka dulu.